Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan status pelaksanaan inisiatif pembungkusan termaju Advanced Packaging di bawah Malaysia Science Endowment ataupun MSE dan peranan Malaysia Advanced Packaging Consortium ataupun MAPC dalam memperkukuh ekosistem industri semikonduktor negara bagi membangunkan teknologi daya saing Malaysia dalam rantaian nilai global. Terima kasih. Silakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Kubang Pasu atas soalan ini. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Akademi Sains Malaysia ASM telah memulakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi ADICE berasaskan misi dan pembungkusan termaju ataupun advanced packaging adalah dibiayai melalui MSE untuk mencapai sasaran 7% pasaran pembungkusan termaju global serta membina kapasiti Malaysia dalam teknologi pembungkusan termaju dengan membangunkan teknologi, kepakaran dan sumber tempatan yang dapat memberi pulangan yang tinggi. 5 syarikat semikonduktor tempatan iaitu Skychip Berhad, Inari Teknologi Sendirian Berhad, Fusion AP Sendirian Berhad, Penta Master Instrumentation Sendirian Berhad dan NSW Automation Sendirian Berhad kini telah membentuk satu konsortium iaitu MAPC, Malaysia Advanced Packaging Consortium yang berfungsi seperti syarikat multinasional bagi pelaksanaan program ADICE bersepadu sejak Mac 2026 yang melibatkan 5 sub-projek dan penglibatan kumpulan penyelidik daripada institusi pengajian tinggi tempatan bagi penghasilan chip pembungkusan termaju High Bandwidth Memory 4, HBM4, pertama Malaysia. Projek bernilai 185 juta ringgit ini melibatkan padanan dana iaitu 93 juta ringgit dari syarikat yang terlibat dan 92 juta ringgit dari MSE. Melalui pelaksanaan konsortium MAPC ini, Malaysia berupaya membangunkan rantaian bekalan tempatan yang lebih menyeluruh dan berdaya saing dalam bidang pembungkusan termaju. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan teknologi tempatan sehingga mencapai tahap yang mampu menarik pelaburan modal teroka dan kerjasama strategik antarabangsa. Ketiga, menarik lebih banyak pelaburan langsung asing FDI dalam segmen semikonduktor bernilai tinggi. Dan yang keempat, mempercepatkan pembangunan bakat tempatan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor generasi baru. Tuan Speaker, industri semikonduktor merupakan antara sektor strategik yang menjadi tunjang kepada ekonomi Malaysia dan dalam landscape global yang semakin kompetitif. Negara tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan dalam aktiviti pemasangan dan ujian semikonduktor. Sebaliknya, perlu meningkatkan penguasaan dalam segmen teknologi bernilai tinggi seperti reka bentuk chip, pembungkusan termaju dan pembangunan harta intelek. Sehubungan itu, program pembungkusan termaju di bawah MSE merupakan pelaburan strategik kerajaan untuk membangunkan keupayaan teknologi tempatan dalam segmen semikonduktor generasi baru yang menjadi pemacu utama kepada aplikasi AI, pusat data, pengkomputeran berprestasi tinggi iaitu high performance computing, otomotif pintar, 5G dan teknologi kuantum. Melalui pendekatan ini, Malaysia bukan sahaja berupaya meningkatkan penguasaan dalam rantaian nilai global, malah beralih daripada sebuah negara yang tertumpu pada aktiviti pembuatan kepada sebuah negara yang turut membangunkan teknologi inovasi dan harta intelek sendiri. Kerajaan yakin bahawa pelaksanaan MAPC di bawah MSE ini bukan sekadar menghasilkan teknologi pembungkusan termaju pertama Malaysia, malah menjadi pemangkin kepada transformasi industri semikonduktor negara ke arah aktiviti bernilai tambah tinggi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Inisiatif membangunkan teknologi pembungkusan termaju
ataupun Advanced Packaging AP adalah satu langkah baik dan bijak. Tahniah saya ucapkan. Advanced Packaging adalah sebahagian daripada elemen penting bagi memajukan National Semiconductor Strategy. Keperluan kepada Advanced Packaging Fusion AP adalah disebabkan perubahan atau shift struktur dalam industri semiconductor di mana kelebihan prestasi adalah digerakkan oleh bagaimana chips diintegrated dan bukan lagi size transistor. Chip semakin kecil dan halus, lebih-lebih lagi penggunaan AI. Buat masa ini, kapasiti pasaran AP hanya terdapat di beberapa buah negara seperti di Taiwan, Korea Selatan, Amerika Syarikat. MAPC atau Malaysia Advanced Packaging Consortium yang ditubuhkan pada November 2025 menggabungkan pemain-pemain industri dalam bagi menyelaraskan usaha pembangunan, memberikan keutamaan kepada R&D dan perkukuhkan ekosistem kolaborasi. Konsortium ini mensasarkan 7% pasaran global AP dengan nilai $5 bilion menjelang tahun 2025. Soalan saya, Datuk Yang Dipertua, pertamanya, apakah bisnes model yang akan digunakan bagi melaksanakan keseluruhan inisiatif ini dan berapakah anggaran kos pembiayaannya? Keduanya, pembangunan AP ataupun Advanced Packaging akan melalui peringkat permulaan, pilot project dan mass production line. Sila nyatakan timeline dan roadmap bagi pelaksanaan AP dan berapakah jumlah pembiayaan bagi setiap peringkat ini dan adakah kos ini akan dibayari oleh Malaysia Science Endowment. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Silakan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Speaker. Terima kasih Kubang Pasu. Saya cuba jawab yang tentang business model ini. Sebenarnya ini adalah satu projek R&D di mana kita memberikan grant kepada company, tetapi ini bukan kepada satu-satunya syarikat, tetapi kepada satu konsortium yang ditubuhkan oleh MSE, 5 syarikat dan juga bersama dengan institusi kerajaan seperti MIMOS. Dan keseluruhan dana yang digunakan adalah 185 juta ringgit. Dan itu adalah apa yang ada, dan kita menjalankan satu pilot project selama 2 tahun, dan 2 tahun itu adalah satu proses pembangunan kapasiti di mana kita cuba membangunkan kapasiti syarikat-syarikat tempatan untuk menjalankan aktiviti advanced packaging sekarang dari TRL 5 sampai ke TRL 9, Technology Readiness Level. So apabila sampai ke TRL 9, maksudnya teknologi kita bolehlah masuk ke dalam pasaran. Selepas itu, kita akan serahkan sepenuhnya kepada pihak industri, di mana pihak industri mereka perlu mencari klien sendiri, mereka perlu mencari dana sendiri. Apa peranan MSE sekarang adalah untuk mempercepatkan proses supaya produk ini dari peringkat R&D masuk ke peringkat commercialization. Dan selepas itu, saya rasa kalau perlu dana yang lain, so pihak swasta kena cari dari mungkin venture capital private ataupun institusi seperti Khazanah, Jelawang Capital dan lain-lain. So itu adalah peranan MSE pada sekarang, di mana kita akan membantu syarikat-syarikat ini untuk membangunkan kapasiti. So selepas itu kita serahkan pada mereka supaya industri tidak terlalu bergantung pada dana kerajaan sahaja. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Balik Pulau. Terima kasih Dipertua. Kita memang serba tahu di Malaysia ni semiconductor ekosistem kebanyakannya berkisar daripada assembly dan test, dan banyak semiconductor manufacturing industri di sini yang mula 30-40 tahun dulu hanya memfokuskan assembly dan test untuk mengambil kesempatan tenaga kerja kita yang murah dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya, apakah perkembangan terkini kerjasama strategik antara kerajaan Malaysia dengan Arms Holdings yang telah pun dikenal-pasti untuk membangunkan the ecosystem, especially on the chip design, IC design, mass design and advanced packaging. Apakah sasaran yang telah ditetapkan untuk kita membangunkan bakat, terutama sekali dari segi capacity building, termasuklah di universiti-universiti tempatan.
dan bagaimanakah penyertaan, tadi ada sebut berapa konsortium tadi, bagaimanakah mereka boleh mengambil kesempatan dengan kerjasama Arms Holding ini untuk membangunkan IC design dan advanced packaging design. Thank you. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih apa tu? Balik pulau, sorry. Lupa. Tuan Diputua, sebenarnya ini adalah dua projek yang berlainan, yang berasingan. Memang untuk kita move up the value chain dengan izin untuk rantaian semiconductor, rantaian nilai semiconductor ini, dua tiga perkara yang perlu kita bangunkan. Yang pertama adalah advanced packaging, yang kedua adalah IC design. Tetapi apa yang ditanya dalam apa yang mesti mainkan peranan adalah dalam membangunkan capacity advanced packaging. Untuk IC design lebih pada MITI dan juga Kementerian Ekonomi. Tetapi kerjasama strategik ARM memang boleh membantu untuk kita membangunkan bakat kita, sebab dalam kontrak kita bersama dengan ARM, termasuklah ARM perlu melatih 10,000 orang pekerja yang berkemahiran dalam IC design ini. So saya rasa mungkin soalan ini boleh dijawab oleh MITI ataupun Kementerian Ekonomi. Sebab itu di luar soalan ini. Terima kasih.